Sadika hari ni nak tunjuk pokok hiasan ni. Ni saya pun tak tahu pokok apa. Hampa tahu tak? Pokok ni bukan sekadar hiasan, tapi boleh jadi ubat batu karang dan sakit pinggang. Saya dulu pernah sakit pinggang, sakit sampai tak tahu nak habaq. Maka ubat tahan sakit tu tak kira lah. Pernah pi cucuk, urut, pernah x-ray, buat fisio, pernah pi buat elemen yang kup-kap tu. Semua tak berkesan. Lepas tu saya tanya kawan lah. Bini dia buka salon. Dia pandailah perubatan tradisional. Dia suruh saya try lah ubat ni. Dia bagi daun ni, bagi dengan pokok. Dia kata ni ubat batu karang lah. Tapi sakit pinggang pun boleh. Saya pun try lah. Balik tu terus rebus. Tak dan habis satu periuk ni saya dah lega ya. Kepada yang sakit pinggang, duk pi berubat merata tapi tak lega, boleh try ya. Gula merah guna yang timbang ya. Saya suka guna cawan kopi. Cawan kopi legend lah ni. Yang orang dulu punya. Atau pusaka punya ni. Tu speed dia. 3 cawan gula merah. Tadi air 3 kolej. Daun segenggam. Kita kacau. Kacau sampai gula larut. Masak sampai mendidih. Okey, dah mendidih. Selepas mendidih ni saya masak lagi 2-3 minit macam tu lah. Bagi daun ni masak. Okey, dah cukup 3 minit saya tutup api. Sebab ubat ni kena minum panas baru mujarab ya. Jadi saya guna bekas penyimpan air panas ni. Kena simpan dalam bekas air panas yang tradisional ni lah. Kalau bekas yang lain tu dia tak tahan panas ya. Kena guna yang macam ni. Bekas air panas ni memang confirm lah tahan panas. Kat dalam dia macam gelas ya, bukan plastik. Kalau yang macam plastik kat dalam tu dia tak tahan panas. Sampai petang pun dah tak panas dah. Boleh dapatkan di beg kuning. Kalau nak simpan rebusan herba ni kena beli 2 lah. Sebab satu tak muat. Tapi boleh try satu dulu. Dah pakai nanti puas hati, beli lagi satu lah. Macam saya ni ada 2 biji. Kalau tak bagus memang tak repeat order lah kan. Boleh dapatkan di beg kuning. Okey, kita kena tapis ya. Saya bubuh ni. Kita tutup. Ni satu cawan ni tak payah simpan dalam bekas lah. Yang ni boleh terus minum ya. Yang ni kita boleh terus minum som-som ya. Jangan bagi sejuk. Tak pergi buah pula. Janganlah. Tak pergi tak okey. Kata ubat tak bagus pula kan. Dan minum macam kita minum ayak lah. Kalau kita lapar ayak kan. Kalau kita dahaga tu kita minum ayak ni lah. Sebenarnya ubat ni sedap tau. Ubat yang paling sedap ni. Dia wangi gula merah tau. Memang sedap lah ubat ni. Kalau tak boleh minum lagi tak tahulah. Kepada yang sakit pinggang ataupun ada batu karang tu boleh cuba ya. Okey, khop kun kha.